Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel yang tak seberapa ni, iaitu channel Toko Malaysia. Okey, jadi hari ni saya akan review figure keluaran LDCX lagi, tapi bukan keluaran LDCX yang macam saya review sebelum ni, iaitu Ultraman Dyna dan juga Ginga. Ini merupakan keluaran LDCX tapi versi yang blind box Tapi macam korang tahulah, dekat channel ni saya takkan beli secara random ataupun secara rawak. Saya akan beli memang karakter ataupun figure yang saya nak lah. Sebabnya macam korang tahu, kalau kita beli secara random, dekat situ ada masalah sikit lah daripada segi hukum Islam. Okey, jadi saya beli yang memang saya pilih, iaitu Ultraman Deca. Macam korang tengok, kotak ni pun memang pakai Ultraman Deca punya model. Jadi hari ni saya nak review Ultraman Deca versi LDCX. Yang tak silap saya, ini volume yang ketiga kalau tengok pada kotak ni. Okey, jadi disebabkan ada juga yang pernah minta saya review untuk review Ultraman Deca keluaran LDCX ni, jadi saya tunaikan lah sebabnya harga dia pun murah. Kalau korang nak tahu, harga yang saya dapatkan untuk beli figure ni pun murah je guys, bawah RM30 tak silap saya. Okey, saya lupa dah berapa, saya akan tunjukkan sekarang harga dia. Okey, kalau macam korang tengok tu lah, saya beli itu dah termasuk dengan harga shipping daripada China. Saya beli yang memang versi yang paling murah lah, saya cuba cari yang paling murah. Okey, macam biasa saya akan sediakan juga link pembelian dekat pin komen pula, dekat description box. Okey, kalau korang nak tahu dekat mana saya beli dan dekat kedai mana saya beli, korang boleh tengok dekat description box. Okey, jadi tanpa kita banyak cakap lagi, saya pun dah tak sabar nak tengok macam mana rupa Ultraman Deca kita ni. Dynamic type Ultraman Deca Dynamic type. Jadi kita akan review sama-sama lah. Tapi sebelum kita review, kita akan tengok dulu detail box dia yang dah kemat ni. Jadi kita layan je lah, dah kemat pun kita tengok lah dia punya box. Okay, let's go. Okay, macam yang korang tengok, untuk bahagian detail box ini dah jahanam. Sebabnya saya tak tahulah seller tu malas nak wrap. Jadi memang dia hantar kotak macam ni je guys, tanpa ada sebarang safety Tapi tak apalah, layan je lah. Okay, macam biasa dekat atas ni akan ada logo LDCX warna merah, ada SLA. SLA ni daripada China lah Kalau ada SLA ni pun, insyaAllah korang beli figure yang original lah. Dan dekat sini mungkin lah dia tulis volume yang ketiga untuk versi blind box ni. Okay, tapi macam biasa saya tak beli yang secara blind box, saya beli memang figure yang saya nak. Dekat sini ada tulis lah Donggan Yingzhong Dynamic Hero ke apa tah, dia punya translate. Dekat sini adalah dia tunjuk. Yang ini menarik sebabnya kalau korang perasan, saya beli LDCX sebelum ni, Ultraman Dyna dan Ginga, dia tak ada abdomen punya bahagian dada punya artikulasi. Jadi untuk figure keluaran yang kotak blind box ni, figure dia dah tambah artikulasi di bahagian dada lah. Okey, dekat bawah ni ada Suburaya Production. Dan juga ini yang paling penting guys, ini paling penting sebabnya ada stiker approve daripada Suburaya, menandakan barang yang korang beli tu adalah original. Okey, untuk bahagian tepi box ni, dia akan ada bagilah beberapa line up untuk karakter yang ada di dalam volume kali ni. Yang pertama, kita ada Ultraman 3 Power Type. Kita ada Ultraman Z Delta Rise Claw, tak saya nama dia punya form. Kalau salah korang boleh betulkan. Dekat sini saya lupa, ni form Ultraman GN. Okay, kalau korang tahu apa nama form dia, korang boleh beritahu dekat bawah lah, saya lupa nama form dia. Dan kita ada juga Ultraman Orb. Yang ni form original dia kan, Origin tak salah saya. Dan ada juga yang ini mesti ada guys, saya tak tahu kenapa LDCX ataupun Keyplay ke memang suka betul lah letak si Mamat Taiga ni. Okay, Taiga. Dan kita ada Ultraman Deca Dynamic Type yang saya akan review kejap lagi. Dan kita ada Ultraman Z Delta Rise Claw, tapi versi yang warna hitam macam ni. Okay, ini secret dia lah. Okay, nampak? Ini secret dia. Jadi pada saya tak berbaloi pun dapat ni. Lebih baik korang dapat yang biasa je. Yang biasa pun jauh lagi cantik lah. Okay, untuk bahagian belakang dia ni tak ada apa, cuma dia akan tunjuklah beberapa point sendi artikulasi dia, iaitu di lutut, di bahagian dada yang baru, ataupun di bahagian pinggang ni pun ada artikulasi. Okay, dan dekat sini adalah post Ultraman Deca Dynamic Type kita. Dan juga dekat sini kita akan dapat bermacam aksesori guys. Ini yang bagus. Okay, kita akan dapat weapon Ultraman Deca Dynamic Type. Kita dapat sepasang extra part tangan, dapat stand base dan juga stand dia. Okay, stand dia ni penting. Kalau macam yang Ultraman Ginga dan Dyna saya sebelum ni, dia hanya bagi base ni je, stand ni tak ada. Okay, dan dekat bawah ni tak ada apalah, hanya ada bahasa Cina yang tak penting. Di bahagian bawah ni pun tak ada apa yang penting. Dan dekat atas ni pun tak ada apa yang penting lah biasa je, ada tulisan bahasa Cina Donggan Yingzhong. Okey, jadi untuk box ini, disebabkan saya dapat yang dah jahanam, saya tak boleh bagi rating yang tinggi lah. Okey, untuk box ini saya akan bagi 5/10. Tak, 4/10 guys. Teruk sangat masalahnya kotak dia ni.
Okay, jadi jom kita unboxing dan kita tengoklah apa yang kita akan dapat. Betul ke kita dapat macam ni ataupun tak? Let's go. Okay, I see you my bro. Okay, dekat sini kita akan dapat lah beberapa part tadi. Dan ini adalah rupa dia. Okay, saiz dia memang sama dengan Ultraman Ginga dan Dyna yang pernah saya review sebelum ni. Okay, mungkin sebesar 10cm je. Tapi untuk first impression, not bad. Okay, tapi kita akan tengok detail dia lebih dalam lagi selepas kita dah buka lah daripada packaging ni. Okay, jadi jom kita tengok detail dia punya extra part dulu. Dan kita akan tengok dia punya item ataupun figure utama dia. Let's go. Okay, jadi kita dah buang dia punya packaging. Dan inilah apa yang kita akan dapat untuk LDCX versi kali ni, Ultraman Deca Dynamite Type. Okay, yang pertama sekali kita akan tengok ini dia. Okay, kita akan dapat aksesori yang pertama, iaitu sepasang tangan lah untuk buat kosen ataupun untuk buat flying pose. Jadi bolehlah pakai untuk korang tertukar dengan tangan yang ada dekat Ultraman Deca sekarang ni. Seterusnya kita akan dapat stand base. Okay, kali ni saya suka sebabnya dia bagi stand base betul. Ada stand dan juga base lah. Jadi stand base dia okey je. Allah. Okay, stand base dia okey je. Ada artikulasi dan ada penyepit dia dah kat sini. Okay, untuk jepit kita punya karakter ataupun figure bila nak buat flying pose. Okay, artikulasi dia okey, just nice. Yang ketiga kita akan dapat Ultraman Deca Dynamite Type punya weapon. Saya lupa nama weapon dia apa. Nanti saya akan cuba search lah dan saya akan tulis dekat video nama Ultraman, nama weapon dia. Okay, untuk weapon dia ni sayangnya dia tak boleh tukar jadi shield macam keyplate Ultraman Deca Dynamite Type saya. Okay, 2000 years later. Okay, ini adalah keyplate saya punya Ultraman Deca Dynamite Type punya weapon. Okay, nampak? Dia memang sama lah, sebiji lah. Cuma warna dia, biru dia lebih terang berbanding dengan biru yang ada dekat LDCX ni. Tapi pada saya dua-duanya cantik dan bagus lah. Lepas tu kalau untuk LDCX ni dia lebih ada detail korang perasan tu. Dia ada texture dekat situ. Kalau untuk keyplate dia tak ada sebarang texture lah dekat sini. Okay, itu perbezaan dia yang pertama lah saya nampak. Okay, yang pertama kita ada perbezaan daripada segi warna dan juga ada texture lah untuk LDCX punya weapon. Okay, kalau korang tengok dia punya detail tu memang ada detail. Okay, ada texture dekat bahagian weapon dia ni, berbeza dengan keyplate punya yang tak ada sebarang texture lah. Okay, kemudian perbezaan yang paling ketara adalah kalau untuk keyplate punya korang boleh tukar dia jadi shield. Okay, shield untuk Ultraman Deca Dynamite Type kita pakai. Okay, untuk Ultraman Deca pakai, dia boleh tukar jadi shield dan boleh bertukar jadi weapon lah macam ni. Kalau untuk LDCX ni dia hanya berbentuk dalam bentuk weapon je, forever and ever akan jadi weapon je. Okay, tak boleh tukar jadi shield, tak ada sebarang artikulasi. Okay, jadi inilah figure yang kita nanti-nantikan untuk review Ultraman Deca Dynamite Type versi LDCX guys. Macam mana menurut korang? Okay ke tak okay ni? Okay, pada saya okay je lah just nice, tapi tak terlalu bagus jugalah. Okay, yang saya rasa macam agak pelik sikit sebab saya rasa tangan dia ni macam contour sikit. Nampak tangan dia macam pendek guys. Badan dia okey je. Dia bulky sikit. Okay, dia sado gitu. Tapi saya rasa tangan dia tu macam contour sikit. Tak tahulah ke figure dia yang memang kecil. Okay, tapi pada saya okey je. Bila korang tak kisah sangat pasal tangan itu, pada saya okey je lah. Okay, just nice. Untuk bahagian muka dia, okay, itu detail bahagian muka dia. Untuk bahagian muka ni adalah rupa Ultraman Deca tu, tapi cat dia tu mungkin adalah kurang-kurang sikit. Sebabnya ini pun mainan yang murah jadi untuk dia punya detail tu taklah terlalu bagus untuk dia punya cat tu. Tapi untuk dia punya sculpt ataupun dia punya design ataupun corak-corak yang ada lah dekat bahagian telinga ni kan, dia punya tanduk-tanduk ni semua pada saya cantik jugalah. Okay, saya boleh puji kat situ. Dan kita balik kepada bahagian badan dia pula. Bahagian badan dia ni, okay, bahagian badan dia ni untuk cat itu agak kurang bagus lah Macam saya punya ni, saya dapat yang defect sikit tengok. Dia ada mispin sikit sekarang ni, nampak? Dia ada biru tu. Biru tu silver dia dah macam terhakis ataupun ada kena kesan cakar tangan orang ke apa tak. Jadi dia blend dengan biru tu. Okay, dia ada hakisan sikit lah. Dia ada mispin kat situ. Ada defect juga sini pun ada mispin sikit warna emas dia kalau korang perasan. Tapi saya boleh maklum lah, okay, dengan figure yang harga murah macam ni, saya tak boleh nak complain lebih lah. Okay, dan bahagian belakang dia macam biasa ala-ala Bandai.
tak pernah nak check belakang guys. Okay, tapi saya maafkan lah sebab ni figure yang murah, bukan macam pandai, figure yang mahal, tak nak check pula tu. Okay, jadi untuk dia punya detail, okay, detail item dia daripada barang-barang yang ada kat sini, saya rasa just nice je. Okay, tak terlalu bagus dan tak terlalu buruk juga, walaupun taklah bagus mana. Okay, saya akan bagi untuk detail dia punya figure, semua barang-barang yang ada, weapon dia, saya akan bagi 7/10. Okay, saya akan bagi 7/10 lah untuk detail dia. Okay, dia nyari-nyari 9.5 tapi saya maafkan sebab harga dia murah, jadi saya bagi 7/10. Okay, jadi sekarang kita akan pergi ke bahagian artikulasi. Kita akan tengok artikulasi figure ni. Kita mulakan dahulu daripada bahagian kepala. Kepala dia tak boleh nak mendongak guys, tak boleh nak mendongak. Ke bawah boleh, okay, ke bawah boleh. Ke atas tak boleh, okay, ke bawah ni boleh lah sikit. Ke kiri dan ke kanan, Masya Allah, tak ada sebarang masalah guys. Okay, okay, boleh gerak-gerak sikit kepala ni, okay, kiri kanan macam ni, okay, boleh goyang-goyang. Untuk bahagian lengan dia, okay, nice, boleh mendepa sejauh ni iaitu 90 degrees ataupun 90 darjah, okay, ataupun straight lah macam ni kan. 90 darjah ke ni? Ni bukan 90 darjah kan? Tak lah, tapi yang penting tangan dia boleh mendepa sejauh ni. Dan juga ada artikulasi di bahagian bahu dia ni, okay, ada joint, dia pakai ball joint, jadi korang pusing-pusing lah, boleh rotate 360 darjah tanpa ada masalah. Dan di bahagian lengan dia ni, okay, bicep dia ni ada artikulasi guys. Nampak? Korang boleh rotate tangan dia macam ni, korang boleh rotate lagi tangan dia jadi asal balik. Jadi okay, just nice. Untuk bahagian lengan dia ni sedap artikulasi dia. Dan di bahagian siku ada artikulasi. Ni memang ni baru 90 darjah guys. Okay, ni baru 90 degrees. Bahagian tangan dia ni, pergelangan tangan ada artikulasi sebab dia pakai ball joint. Okay, kalau nampak biru tu, okay, bolehlah gerak ke depan, ke atas, ke bawah. Untuk bahagian ini artikulasi yang ditambah berbanding Ginga dan juga Dyna. Okay, dia ada artikulasi ab crunch ataupun di bahagian dada dia ni lah. Saya panggil artikulasi di bahagian dada ni. Korang bolehlah ke belakang sikit macam ni dan korang boleh menunduk sejauh ni. Okay, untuk bahagian dada dia ni sebenarnya membantu untuk artikulasi ke kiri dan kanan macam ni. Okay, nampak? Boleh membantu ke kiri macam ni dan boleh membantu artikulasi untuk ke kanan macam ni. Okay, jadi just nice lah. Okay, nampak? Korang boleh gerak-gerakkan dia ikut kesukaan korang. Dan di bahagian pinggang ni ada artikulasi, korang boleh ke kanan macam ni, kanan ke kiri. Okay, just nice. Mantap guys. Okay, untuk artikulasi dia saya suka. Okay, bagus. Untuk bahagian kaki boleh menendang sejauh ni, boleh menendang ke belakang sejauh ini sahaja. Dan untuk lutut dia ni, okay, dia boleh double joint, double bengkok. Payah sangat nak jumpa perkataan. Okay, dia boleh bengkok sejauh ni guys. Ini bukan 90 darjah lah ni. Ini boleh sepak dia punya punggung sendiri. Okay, nampak guys. Okay, jadi memang ini tambahan. Okay, patutlah dekat kotak dia tu dia dah tunjuk bahagian lutut dia ni ada artikulasi, artikulasi baru. Okay, ada tambahan. Dia pakai double joint lah. Okay, dan untuk bahagian kaki dia ni macam biasalah ada artikulasi, boleh rotate ke atas ke bawah sedikit, ke kiri dan ke kanan pun sedikit sahaja. Jadi dengan artikulasi yang ada untuk figure ni, korang boleh postkan dia dengan macam-macam gaya guys. Okay, ini salah satu contoh post yang saya buat lah. Untuk artikulasi dia saya sangat suka lah. Okay, saya puas hati. Untuk artikulasi dia ni saya boleh puji dan saya boleh bagi rating yang tinggi sikit. Saya akan bagi rating untuk artikulasi dia 8/10 guys. Okay, nice. Dan ini perbandingan tinggi dia kalau disandingkan bersebelahan dengan Ultraman Deca Dynamic Type versi Keyplay. Okay, ini Keyplay memang besar lah. Okay, ini LDCX punya. Okay, jadi ni 10cm je, yang ini 16cm. Jadi Keyplay punya lagi besar lah berbanding daripada LDCX ni. Okay, okay, kita dah sampai di akhir video. Jadi macam biasa, kalau di akhir video saya akan bagi rating lah untuk figure yang saya review kali ni. Jadi untuk Ultraman Deca Dynamic Type versi LDCX ni saya boleh bagi 7/5/10. Saya dapat figure yang ada banyak kekurangan lah. Mungkin ada cacat sikit, lagi-lagi ada banyak mispaint, ada cala dekat bahagian badan dia tu. Pada pandangan saya itu agak membuatkan saya drop sikit lah rating untuk figure ni.
dengan kotak pun kemek. Jadi experience saya kurang baik lah untuk figure kali ni. Tapi kalau korang tanya saya berbala ke tak berbala, nak kata berbala pun tak juga, tapi saya boleh recommend lah kalau korang nak beli. Lagi kalau korang tak ada bajet nak beli contoh ke, nak beli action figure art ke kan, korang boleh try beli. Mana tahu korang dapat rezeki figure yang jauh lebih baik lah daripada saya punya ni. Sebabnya saya punya ni ada banyak misprint dan juga banyaklah sikit kekurangan dia kan. Tapi untuk artikulasi, detail itu bagus guys. Cumanya mungkin check dia je kurang sikit. Tapi korang carilah, okay? Carilah dekat mana-mana kedai yang mungkin review dia lagi bagus. Kalau korang nak tahu dekat mana saya beli, saya akan letakkan, dan tak saya katakan dekat awal video tadi, saya letak di description box kedai yang saya beli. Dan korang boleh juga cari dekat Shopee ke, dekat Lazada ke, dekat mana ke, sebabnya figure ni dah banyak dah jual. Okay? Jadi tanpa banyak bercakap lagi, sampai situ je lah video saya kali ni. Kalau korang suka, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. いいからどけっての。うわっ